Okay, Assalamualaikum kepada semua bakal-bakal fighter-fighter lori. Okay, hari ni saya nak tunjuk elemen bukit. Macam mana nampak bukit lah kan. Right, elemen bukit lebih kurang macam kereta juga, tapi dia lori ni besar. Okay, right, first kali sebelum nak bergerak, awak kena bagi signal kanan tu, nak bagi tahu JPJ signal kanan. Alright, okay, sebelum nak mulakan, JPJ yang bagi arahan nak bermula. Bila JPJ kata mula, baru awak jalan. Kepala boleh keluar, tangan boleh keluar, tak ada masalah pun nak tengok marking tu. Tapi lori ni dia tak ada ulangan kedua macam kereta, dia hanya sekali sahaja. Right, okay, first masuk gear 1 dulu, tolak. JPJ kata jalan, baru jalan. Signal kanan, hidupkan saja. Kelas angkat, tekan minyak sikit, nak bagi power, bukan nak bagi laju, bagi power. Right, 3 minit je masa. Bahu lepas je tiang yang pertama, berhenti sebab tayar dia belakang bontot kita ni. Right, dah berhenti, handbrake angin tekan, V gear dulu, sekejap clutch angkat, sekejap brake lepas, tengok dulu tayar, kepala keluar, dah pum-pum. Tayar hadapan tu mesti banyak sentuh kuning. Kalau separuh kuning separuh jalan, tak boleh, gagal. Mana dah confirm, dah lulus, baru on. Angkat tangan, JPJ kata jalan, baru jalan. Mana arah JPJ. Okay, right, JPJ kata jalan, gear 1. Okay, standby. Angkat clutch dulu, rasa gegar. Dia nak jalan, handbrake lepas. Relax, pelan-pelan. Jangan tekan minyak, tak tekan minyak pun. Nah, dah angkat air clutch, terus tekan minyak sikit-sikit, bagi dia jalan. Okay, apa-apa pun terima.